Pengurusan kewangan masjid kini lebih mudah. Saksikan tutorial lengkap sistem perekodan kami. Layari pautan untuk video penuh. Untuk menu seterusnya, kita akan melihat kepada perkhidmatan dan fasiliti. Sekiranya masjid tuan-puan mempunyai fasiliti ataupun perkhidmatan yang ingin diiklankan kepada pengguna-pengguna masjid, tuan-puan boleh menggunakan menu ini untuk menambah aktiviti tersebut. Okey, sebagai contoh saya masukkan dewan. Okey, boleh masukkan dewan, berapa penerangan dia, contoh 1000 orang. Percuma ataupun berbayar. Sekiranya berbayar, berapa harganya? Sebagai contoh 500 dan nombor telefon untuk dihubungi. Gambar sekiranya ada, saya masukkan gambar saja sebagai contoh. Dan lampiran sekiranya ada, PDF, Word dan sebagainya, simpan. Kita juga boleh menambah yang kedua sekiranya ada. Contoh bilik sewa, 2 bilik. Okey, berbayar 400, nombor telefon untuk dihubungi dan gambar sekiranya ada. Setelah selesai, kita boleh menyemak paparan profil. Secara automatik akan keluar perkhidmatan dan fasiliti di atas. Sekiranya pengguna masjid ingin berhubung, mereka hanya perlu hubungi kami.